sesuai ke nak simpan emas untuk kahwin? Simpanan emas ni simpanan jangka panjang untuk kegunaan 2 tahun dan ke atas. Sekiranya nak kahwin lagi 2 tahun, 3 tahun, maka sesuailah kumpul duit kahwin dalam bentuk simpanan emas. Bukan sahaja boleh kumpul duit kahwin dalam bentuk emas, malah juga boleh kumpul mas kahwin dan keluarkan dalam bentuk dinar. Juga boleh kumpul emas dan keluarkan jadi barang kemas untuk dihadiahkan kepada bakal isteri. Kelebihan bila kita buat simpanan emas untuk dana perkahwinan ni, kita tak perlu bimbang dengan kos kenaikan yang akan berlaku pada masa akan datang. Sekiranya kos catering, fotografer dan lain-lain naik, kita tak perlu bimbang sebab kita buat simpanan dalam bentuk emas. Harga emas pasti akan meningkat dari tahun ke tahun. Minimum secara puratanya, harga emas meningkat 10% setahun. Walaupun harga kos servis meningkat, harga emas kita meningkat sama. Semoga bermanfaat. Macam-macam kan simpanan emas ni boleh bantu kita. Bukan sahaja boleh dijadikan dana perkahwinan, malah lebih lagi daripada itu. Belum lagi ada simpanan emas, nak mula menabung sikit-sikit dari sekarang, boleh rujuk pin video di profil cara mulakan simpanan emas step by step.